Yang ni hazelnut coklat lah. Ini saya ada tulis jelun manis. Terima kasih. Hai korang. Dadah. Okay, jadi ni jelun kopi. Dia boleh request nak plastik atau dalam cup lah. Yang ni pula Penang Coffee. Pilihan untuk kopi banyak tadi dalam 8. Ke minuman ni harga tadi RM70. Kita try. Kita try dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So siapa yang peminat-peminat teh tu wajib beli. Kita try Penang Coffee dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau korang suka kopi yang kopi kampung, kopi tradisional, ni antara korang. Yang Penang ni sangat pekat. Tapi dia bukan pekat kosong. Dia pekat kopi. Tapi dia ada rasa. Tapi dia ada rasa caramel. Tadi adik suggest. Dia memang pekat betul lah. So, peminat-peminat kopi, you should try this. Yang ni pula jelut best seller. Okay, ibu minum lama tu maksudnya sedap lah tu. Dia beza lah. Yang ni tak strong. Yang ni kopi tapi dia tak strong. Yang Penang tadi lagi strong. Betul? Ini sedap. Yang ni kalau macam siapa nak try kopi ataupun siapa yang minum kopi light-light boleh ambil jelut. Sedap. Cakap Lisa rasa tak minat kopi, yang tu okey. Sedap lah. Pergi beli korang. The Coffee Diver, Taman Saintek, bawah TS Hotel. Baru buka. Orang Nusa Damai, orang Taman Saintek. Dapatkan dekat The Coffee Diver. Bye.